Hai semua detektif sains muda, selamat datang. Hari ni kita nak siasat sesuatu yang nampak macam biasa je, tapi sebenarnya penuh dengan keajaiban. Jom kita bongkar sama-sama rahsia dunia tumbuhan yang super menakjubkan ni. Okey, cuba fikir sekejap. Bila kita tengok pokok bunga ke, rumput kat taman ke, nampak macam diorang ni statik je kan? Macam tak bergerak langsung. Tapi betul ke macam tu? Atau mungkin diorang ada rahsia tersembunyi yang kita tak nampak dengan mata kita sendiri? Baiklah para detektif, dah sedia dengan kanta pembesar masing-masing? Jom kita mulakan siasatan kita. Siap sedia untuk terkejut sebab tumbuhan ni sebenarnya jauh lebih aktif daripada apa yang kita bayangkan. Jom kita bongkar rahsia yang pertama. Okey, rahsia pertama adalah tumbuhan sentiasa bergerak. Ya, betul. Anda tak salah dengar. Tumbuhan sentiasa bergerak sebagai tindak balas pada apa yang berlaku di sekelilingnya. Dalam bahasa Cina, tindak balas ni kita panggil fan ying atau fan ying. Ini cara diorang untuk terus hidup dan menyesuaikan diri. Jadi, apa yang buatkan tumbuhan ni bergerak? Inilah dia pencetusnya. Atau dalam bahasa Cina, Wai Lai Qi Ji. Ada 3 benda utama yang tumbuhan akan bertindak balas. Yang pertama, cahaya matahari atau yangguang dari atas. Kedua, air atau shui dari dalam tanah. Dan ketiga, tarikan graviti ke bawah atau Dixing Inli. Jom kita tengok satu-satu. Pernah tak anda perasan kalau letak pokok dekat tingkap, lama-lama dia macam membengkok ke arah luar? Itulah tandanya dia tengah bergerak. Pucuk dan daun tumbuhan ni memang akan sentiasa kejar cahaya matahari atau yangguang. Kenapa? Sebab diorang perlukan cahaya untuk masak makanan sendiri. Bijak kan? Okey, itu bahagian atas yang kita nampak. Macam mana pula dengan bahagian bawah tanah? Akar pun ada misi rahsia dia tahu. Pertama, akar akan sentiasa tumbuh mencari sumber air atau shui. Dan kedua, ia akan sentiasa tumbuh ke bawah ikut tarikan graviti atau Dixing Inli. Ini penting supaya pokok tu dapat minum air dan berdiri tegak dengan kukuh. Okey, kita dah tahu tumbuhan ni bergerak. Sekarang, jom kita beralih ke rahsia yang lagi besar, lagi hebat. Tumbuhan ni ada satu kuasa luar biasa. Diorang boleh masak makanan sendiri. Soalan yang menarik kan? Kita, haiwan, semua ada mulut untuk makan. Tapi tumbuhan, macam mana diorang dapat tenaga? Takkan ada mulut rahsia kot? Jawapannya ada pada satu proses yang bunyinya macam magic, iaitu fotosintesis. Inilah dia nama saintifiknya. Dalam bahasa Cina, kita sebut kuang he zuoyong. Jom kita jadi detektif bahasa sekejap. Kuang tu maksudnya cahaya. He zuoyong pula maksudnya gabungan atau sintesis. Jadi maksudnya proses menggabungkan bahan-bahan dengan bantuan cahaya. Ajaib kan? Proses inilah yang bagi tumbuhan kuasa untuk buat makanan sendiri. Jadi, apa bahan-bahan dalam resipi rahsia ni? Sebenarnya senang je. Pertama, pokok akan serap air, shui, guna akar dan tangkap cahaya matahari, yangguang, guna daun. Kedua, pokok akan sedut satu gas yang kita hembus keluar, iaitu karbon dioksida atau yang huatan. Akhirnya, dengan kuasa cahaya matahari, semua bahan ni ditukar jadi tang, iaitu gula, makanan untuk pokok tu. Dan sebagai hadiah untuk kita, ia lepaskan yang qi, iaitu oksigen. Okey, cara paling senang nak faham, bayangkan setiap daun tu macam sebuah kilang makanan mini yang sangat cekap. Bahan yang masuk ialah karbon dioksida dan air. Kemudian, guna enjin kuasa solar, iaitu cahaya matahari, kilang ni akan hasilkan 2 benda. 1, gula sebagai tenaga untuk pokok tu sendiri. Dan 2, oksigen, gas yang sangat-sangat kita perlukan untuk bernafas. Kalau anda rasa pergerakan pokok ke arah cahaya tu perlahan, tunggu dulu sebab kita nak kenal dengan wira-wira dunia tumbuhan. Tumbuhan ni boleh bergerak laju macam adibira dalam filem. Ya, betul. Bukan pergerakan perlahan yang ambil masa berhari-hari, tapi pergerakan pantas yang kita boleh nampak terus depan mata kita. Jom kita kenal dengan 2 wira tumbuhan yang sangat istimewa ni. Di sebelah kiri, kita ada si wira pemalu pokok semalu atau dalam bahasa Cina, Han Shu Tao. Pencetus untuk dia bergerak ialah sentuhan atau cudong. Sebelah kanan pula, wira pemburu perangkap lalat Venus atau Pu Ying Tao. Pencetus dia lagi dramatik, iaitu bila ada mangsa macam serangga atau liewu, hinggap atas dia.
Dan tengoklah reaksi pantas diorang. Bila kita sentuh je pokok semalu, daun dia akan terus kuncup. Macam malu-malu pula. Dalam bahasa Cina, kita sebut helong, helong. Kalau perangkap lalat Venus pula, bila ada serangga hinggap, snap, perangkap dia akan tertutup sepantas kilat untuk xiaohua atau cerna mangsa tu. Hebat kan? Okey, kita dah belajar macam-macam pasal pergerakan rahsia, pasal cara tumbuhan masak. Tapi, soalan paling penting untuk kita sebagai detektif sains ialah, kenapa semua ni penting? Apa kena mengena dengan kita? Ingat lagi tak pasal proses guanghezoyong? Guanghezoyong, proses masak-masak tu. Salah satu hasil dia adalah sesuatu yang kita semua perlukan setiap saat dalam hidup kita. Tanpa benda ni, kita tak boleh hidup. Ialah gas yang kita sedut setiap kali kita bernafas. Dan jawapannya sudah tentulah yang qi atau oksigen. Udara yang kita sedut ni lebih kurang 21% daripadanya ialah oksigen. Dan hampir semua oksigen ni adalah hadiah percuma dari dunia tumbuhan. Setiap pokok, setiap semak, malah setiap helai rumput adalah kilang oksigen yang bekerja tanpa henti untuk kita semua. Jadi, detektif-detektif sekalian, siasatan kita dah sampai ke penghujungnya. Lepas kita bongkar semua rahsia ni, saya pasti cara kita pandang tumbuhan akan berubah kan? Diorang bukan sekadar hiasan hijau. Diorang adalah hidupan yang aktif, bijak dan sangat penting untuk kita semua. Jadi lain kali bila nampak pokok atau bunga, mungkin kita boleh berhenti sekejap, senyum dan dalam hati kita cakap, terima kasih.